sikit. Yalah. Kuat juga. Sampah ni dah bau kuat ni. Buang lah. Bukan ada cakap. Kau tak boleh buang ke? Sampah ni kau punya. Apalah suruh aku buang. Buang je lah. Yalah. Aku buang lah. Baik, Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Terima kasih saudara kerana terus bersama TV1. Pastinya pada malam ini Lanskap terbang melintasi Laut Cina Selatan. Dan pastinya kami berada di negeri Sarawak dan masih lagi panas. 12 jam telah berlalu, istiadat mengangkat sumpah jawatan telah pun dimulakan. Dan pada malam ini, pastinya masih tumas dan malam ini saya terus bawakan tajuk untuk perbincangan rancangan Lanskap, Legasi Kepimpinan Sarawak. Dan seperti biasa, laman sesawang yang kami mulakan, Facebook, cari kami Lanskap TV dan tweet kami melalui Twitter Lanskap TV1 untuk anda berikan pandangan, untuk anda berikan soalan. Apa jua soalan, baik positif maupun negatif, baik kontroversi ataupun sebaliknya, saya terima dan pastinya saya akan lontarkan kepada dua ahli panel yang telah pun bersedia. Dan pastinya ingin saya ungkapkan sedikit, Sarawak telah pun mempunyai keluasan yang cukup besar. Ya, dari segi keluasannya boleh dikatakan cukup lebih sebenarnya daripada Semenanjung Malaysia. Dan pastinya, ya, dari segi sejarahnya, bermula dengan Kesultanan Brunei pada abad ke-19, diikuti dengan dinasti Brooke dan diikuti dengan penjajahan Jepun, kawalan British dan juga diteruskan dengan kepimpinan daripada Barisan Nasional pada ketika ini. Dengan jumlah keluasan 124,450 km persegi, dengan populasi pada tahun 2010 seramai 2,471,140 orang. Itu yang dicatatkan pada tahun 2010. Dan sehingga setakat ini, Wikipedia belum lagi menukar nama Ketua Menteri Sarawak. Dan ini yang saya kongsikan juga sejak 1963 sebenarnya. Ya, ini dia gambaran Ketua Menteri Sarawak pertama yang bermula pada 22 Julai 1963. Diikuti Ketua Menteri Sarawak yang kedua, diikuti Ketua Menteri Sarawak yang ketiga Tun Datuk Patinggi Abdul Rahman Yaakob, dan legasi selama 33 tahun yang dijalankan oleh Pehin Sri Tan Sri Haji Abdul Taib Mahmud pada 26 Mac bermulanya sehingga 28 Februari 2014 dan diteruskan hari ini oleh Tan Sri Dato' Amar Haji Adnan Haji Satin, Ketua Menteri Sarawak kelima. Jadi tahniah kami ucapkan. Dan pastinya dalam membicarakan tajuk legasi kepimpinan Sarawak ini, saya selaku pekan data akan mengambil segala kandungan yang terdapat dalam talian dan ianya adalah yang telah pun diwawarkan dan telah pun dibaca oleh seluruh rakyat Malaysia pastinya dan juga seluruh seantero dunia. Daripada malam ini saudara, Lanskap kami mulakan dengan jajaran pada malam ini pastinya bersama rakan saya Syed Munawar. Dan sebelum itu kita kongsikan terlebih dahulu pandangan daripada rakyat negeri Sarawak sendiri. Saya berharap beliau akan menerima idea-idea baru daripada generasi muda untuk meneruskan agenda pembangunan negeri Sarawak. Tahniah kepada Ketua Menteri baru, semoga Sarawak terus maju. Tahniah dan syabas kepada Ketua Menteri baru kerana telah mendapat jawatan ini. Dan apa yang kita harap, beliau akan memberi banyak perubahan dari segi pendidikan, terutama saya bahagian pendidik ni mengharap banyak bantuan dan memberi lebih kepada bantuan kepada sekolah-sekolah. Dan sebagai warga negeri Sarawak yang tercinta ini, saya mengharapkan agar di bawah pentadbiran beliau kelak, negeri kita Sarawak ini agar lebih makmur dan maju pada masa akan datang.
Terlebih dulu tahniah dan syabas kita ucapkan kepada Tan Sri Dato' Amar Haji Adnan Aziz Satem oleh kerana dilantik sebagai Ketua Menteri Sarawak yang baru, dan saya percaya mantan Menteri Pembangunan Sosial Negeri Sarawak suatu ketika dulu mampu meningkatkan dari segi pembangunan sosial, khususnya kebudayaan, kesenian dan juga sukan di negeri Sarawak ini. Pertama kita mengucapkan tahniah kepada Ketua Menteri baru. Kita harap dia pun sambung dia punya khidmat negara yang dia sambung, dia dapat maju Sarawak dan Malaysia juga. Suhaimi sudah pun membukakan gelanggangnya dan kita bercakap tentang legasi kepimpinan negeri Sarawak. Pastinya kalaupun komen balas yang kita dengar seketika tadi Suhaimi, banyaknya mengambil kira pandangan masyarakat tempatan Sarawak. Kami bersiaran secara langsung dari tebingan sungai di Kuching ini, berlatar belakangkan Dewan Undangan Negeri. Tetapi yang lebih penting untuk kita fahami konteks perbincangan pada malam ini adalah bagaimana kedudukan Sarawak itu sebagai fixed deposit selalu dianggapkan sedemikian. Dengan perolehan kuasa ini, apakah perubahan dalam dinamika kepimpinan dan pengaruh Barisan Nasional sementara berlakunya perubahan dalam tampuk kepimpinan itu juga pastinya bakal memberikan corak baru terhadap sokongan apa juga kelompok yang memberikan dukungan politik kepada Barisan Nasional. Akan kita kupas pada malam ini bersama dua panelis. Suhaimi, masanya untuk kita perkenalkan. Yang pertama di sebelah kiri saya, Datuk Idris Buang, merupakan penganas politik, profesional, peguam dan juga ahli Majlis Tertinggi PBB Sarawak. Datuk. Betul. Merah malam ni, Datuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Simbolik apa merah ni, Datuk? Semangat. Sebenarnya semangat, keberanian. Hari ini kita gembira. Okay. So my choice of colour for gembira merah. Masih dalam konghi Fat Choi di sini. Masih lagi semangatnya. Jadi Suhaimi, nampaknya ada gandingan pada malam ni. Senada. Mungkin pandangan kami sama. Okey. Kita juga bawakan back by popular demand. Yeah. Dr. Jeneria Amir merupakan penganalisis politik. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam, Tuan Syed. Birunya betul lah biru. Biru memang minat tanda cinta membara. Okey. Jadi dua panelis ini. Orangnya mempunyai sikap lemah lembut, romantis, warna biru. Saya. Dan sebelum ini, Dr. Jeneri pernah bersama kita dalam PRU selama 6 jam bersiaran. 6 jam, mungkin ya, malam ini 7 jam bersedia, Doktor? Ya. 7 jam boleh? Sampai jam 6 pagi pun bisa. Boleh. Okey. Tak apalah, kalau kita boleh imbas kembali. Mungkin 1 jam ini tidak memadai untuk kita mengimbas tempoh kepimpinan ini besar kerana ini satu insiden perolehan tampuk kepimpinan yang berlaku dalam julat waktu yang cukup lama. 33 tahun baru beralih kepada orang politik penganalisis dalam PBB juga. Apa ertinya perolehan kuasa ini, Datuk? Sebenarnya 33 tahun itu Tuan Syed singkat masanya. Okey. Untuk membangunkan beberapa generasi yang telah ada ni, ya, 33 tahun untuk orang politik mengubah, ya, kerakyatan, cara berfikir, cara berpolitik, cara nak membangun tu singkat. Raja Bruk, tiga Raja Bruk, ya. Raja Putih, lebih 100 tahun, ya. Berapa lama dah budaya kita dikongkong oleh penjajahan, termasuk British itu sendiri, ya. Ia makan masa lebih 100 tahun. Ini nak dirubah daripada kita sekarang hanya 50 tahun sejak merdeka, kan? Masih singkat bagi saya. Namun begitu, apa yang membawa kepada peralihan ini? Selepas beberapa kali pengumuman mungkin pernah dibuat sebelum ini, peralihan perlu dilakukan. Mengapa sekarang? Usia, kedua kesediaan yang amat berbahagia, berhinsri. Perlu tukar itu, ya? Ya, telah melihat masanya telah tiba untuk dia bersedia melepaskannya, kerana rakyat pun bersedia, orang-orang yang dipimpinnya dan dibentuknya menjadi legasi yang utama dia ialah satu pasukan yang begitu baik dalam Barisan Nasional, dalam PBB, telah bersedia. Dan semua sistem yang telah dibuat oleh beliau selama 33 tahun tu pun bersedia. Masanya telah tiba, Doktor. Saya nak komen. Bagi orang politik 33 tahun itu singkat. Bagi saya, ahli akademik dan rakyat terlalu panjang. Untuk seorang ketua menteri menakluki sebuah negeri 33 tahun. Kalau ditambah dengan jawatan beliau pada 22 Julai 63 itu cuma 50 tahun. Barangkali saya boleh katakan ini satu rekod dunia.
Dan untuk kenapa istilah takluk itu, sedangkan ini proses demokrasi, proses pilihan. Ini satu cengkaman kuasa yang begitu kuat oleh P. Sri dan sekaligus menunjukkan beliau seorang pemimpin yang betul-betul dapat menguasai kepimpinan negeri. Jadi ini bagi saya penting dilihat. Kerana kalau seorang pemimpin itu betul-betul dinamik, berwibawa, melaksanakan visi dengan yang tajam itu dengan bagus, tidak perlu 33 tahun. Memadai barangkali 15 tahun. Di Amerika Serikat dua penggal cukup. Dan saya nak berbalik kepada apa faktor yang menyebabkan P. Sri itu berundur. Saya fikir banyak faktor. Antaranya ialah 78 tahun. Tidak dapat saya bayangkan seorang ketua menteri kalau beliau pergi lagi ke satu pilihan raya negeri 2016 atau 15, berusia 80 tahun mengangkat sumpah sebagai ketua menteri, itu sudah agak lanjut usianya. Dan saya juga menyangkakan bahawa salah satu faktor lain ialah kerana barisan pimpinan yang telah disediakan. Beliau sudah boleh dikatakan mantap, matang, sudah lebih bersedia untuk memikul beban tanggungjawab sebagai ketua menteri. Datuk nak mencelah? Saya nak mencelah. Saya tak setuju dengan perkataan mentakluk. Sebenarnya kepercayaan dan amanah yang diberi kepada yang amat berbahagia P. Sri, ya. Saya ingat Tun dah menerima. Tuan yang utama sekarang ni. Amanah tu diberi kerana amanah tu daripada rakyat. Itu bukan takluk. Dia yang kena takluk oleh rakyat untuk menjalankan amanah tu, untuk menjalankan tugas. Ya. Untuk mengangkatkan kemajuan untuk rakyat di Sarawak ni yang hidup berselera, bertumpuk-tumpuk di dengan cabaran yang begitu getir, dengan terrain dan bukit bukau, lingkaran sungai-sungai yang begitu besar, mencabar. Kita perlu, kalau boleh, kalau boleh dia 50 tahun baru dapat kita mengatasi banyak tempat di negara Doktor pernah menjangkakan bahawa pasca sambutan 50 tahun maka peralihan ini akan kalau saudara Tuan Syed dapat imbas kembali apabila kita bersiaran langsung untuk pilihan raya negeri yang lepas dari studio di RTM di Kuching ni, saya mengatakan bahawa beliau akan berundur selepas menyambut 50 tahun Sarawak Merdeka, dan 50 tahun juga beliau berada dalam kepimpinan Sarawak ini. Dan bagi saya amat penting bagi kita untuk melihat isu ini dalam konteks yang betul. Kerana Datuk sendiri mengatakan bahawa kalau dapat tambah lagi, itu sudah melampau lah. Itu untuk kepentingan rakyat. Tetapi P. Sri sebenarnya nak bersedia nak undur 10 tahun yang lepas. 10 tahun yang lepas. Saya tahu sebab saya dari dalam. Saya dari dalam parti itu sendiri, di mana kita mempunyai komunikasi yang istimewa di antara kita dalam parti yang orang luar tak tahu. Jadi dia bersedia untuk berundur 10 tahun yang lepas. Tetapi kesediaan faktor-faktor lain luaran daripada dia ni yang belum bersedia. Kalau dilepaskan juga, saya cukup tertarik dengan apa yang dinyatakan oleh Datuk, komunikasi yang istimewa. Mungkin kerana komunikasi yang istimewa itulah bahawa Tan Sri Adnan Satem dilantik sebagai Ketua Menteri yang baru, kerana ada hubungan istimewa antara P. Sri dan juga Datuk Sri. Sebelum itu juga, kalau dari segi legasi kepimpinan itu, saya melihat 1963 sehingga setakat ini, hanya baru hari ini kita melihat kepimpinan Ketua Menteri Sarawak beralih, hanya 5 Ketua Menteri sehingga hari ini, dan berbanding dengan negeri sebelah Sabah, dalam tempoh 1963 hingga 2014 ini 13 Ketua Menteri telah pun bertukar ganti. Dan ini menunjukkan legasi kepimpinan, dan pastinya saya setuju dengan apa yang ditekan oleh Dr. Jenery, 33 tahun P. Sri menakluk negeri Sarawak. Saya setuju. Saya setuju. Okey, apapun sebenarnya, ini adalah drama yang telah berakhir hari ini. Sebaik saja P. Sri mengumumkan peletakan jawatan. Dan ada satu yang menarik ingin saya kongsikan. Rudy Afandi Khalid, salah seorang pengikut landscape, Facebook landscape, menyatakan, saya beruntung kerana menonton drama ini dari awal. Jadi saya rasa tidak perlu untuk saya pening kepala menyatakan sokongan, kerana saya percaya skrip telah ditulis dan kesemua watak telah tahu akan peranan masing-masing. Lihat, mereka menerima cerita dengan senyum di bibir, menangis di hati, tetapi ketawa di mata demi kelangsungan kejayaan negeri. Jadi ini semuanya telah pun direncanakan. Dr. Jenery. Kalau saya imbas kembali, saya mengamati perkembangan politik Sarawak ini. Bila pertama kali P. Sri. Jadi dalam tempoh 20 tahun lepas, saya boleh katakan dah 10 kali beliau berjanji untuk berundur. Tetapi
janji itu tidak dikotakan. Setiap kali nak berjanji, ada orang di sekeliling beliau, boleh saya katakan pendukung-pendukung atau kalau boleh saya katakan ada pengampu setengah-setengahnya, mengatakan tolong jangan turun kerana kami masih sayang dengan yang amat berhormat. Inilah yang menjadi setengah-setengahnya perosak. Kerana beliau nak tidak kesiankan dengan keadaan beliau yang satu ketika dulu ya. Malam ini moodnya harus meraihkan perubahan yang dijanjikan itu. Betul. Datuk, kita melihat bahawa dahulu mungkin Dr. Jenery agak emosional, resah dengan perubahan yang terlaku. Tapi kini kesediaannya sudah tiba. Sistemnya sudah mendukung, ditadah peralihan ini dengan begitu baik oleh rakyat. Tidak begitu, Datuk? Ya, memang sepatutnya kita meraihkan ini sebagai dengan mengucapkan terima kasih, sebesar terima kasih, setinggi-tinggi terima kasih kepada yang kita sebutnya Tuan Yang Terutama, ya, Puan Sri. Kerana tanpa politik pembangunan yang beliau terbitkan sejak beliau menjadi Ketua Menteri Sarawak, mungkin kita masih mengemis. Mungkin orang-orang Sarawak ramai yang menderita lebih lagi. Lihatlah di sekeliling negeri Sarawak ini sudah. Memang banyak pembangunan yang telah terjadi. Kita lihat merasa sendiri. Dunia telah mengiktirafkannya. Kuching ada di dalam peta dunia sekarang. Sejak sekian lama. Sarawak pun diketahui. Kita di Sarawak daripada negeri yang termundur di dalam negara Malaysia menjadi one of the best di segi pengurusan keuangan, pengurusan ekonomi dan juga daripada politik, kestabilan politik. Sarawak the best. Dengan 20 lebih etnik group. Itu yang saya Saya setuju. Kita melihat Sarawak sebagai Dan Puan Sri adalah katalis yang katalis atau pemangkin yang membawa semua kaum ini bersatu bersama menerusi pemimpin-pemimpin Barisan Nasional dan merasai dan setuju dengan nilai-nilai yang dibawa oleh beliau, dasar-dasarnya demi rakyat Sarawak. Ya, ini yang saya timbulkan di peringkat awal. Saya nak minta Dr. Jenery komen balas. Apa yang Datuk sebutkan itu jelas menggambarkan kepada kita selepas tempoh kepimpinan lama itu pengaruhnya cukup besar, hatta dianggap sebagai negeri fixed deposit kepada Barisan Nasional. Saya sama sekali tidak menafikan bahawa dalam tempoh 33 tahun yang lepas, Puan Sri telah mampu berupaya untuk melonjakkan Sarawak ke hadapan, malah dalam pelbagai bidang. Infrastruktur, politik, sosial, pendidikan, ekonomi, pelancongan, perindustrian. Dari dapat merapat kita pada waktu yang sama, kita harus tekankan, ini diakui oleh rakyat. Pada waktu yang sama ada, bukanlah sempurna. Tidak ada mana-mana pemimpin yang sempurna. Lihat saja apa yang ada dalam Facebook dan sebagainya. Barangkali Saudara Suhaimi boleh baca kemudian nanti. Tapi yang kita nak ialah Sarawak sebuah negeri yang dapat betul-betul bersih, yang tidak dipersepsi sebagai mengamalkan nepotisme, kronisme dan sebagainya. Betul tidak itu hanya oleh politik seperti Datuk aja tahu. Dan saya katakan bahawa melalui politik pembangunan beliau memang Puan Sri telah dapat mengubah nasib rakyat Sarawak. Walaupun dari segi misal sebagai contoh mampu merapatkan jurang perbezaan antara bandar dan luar bandar, mengurangkan kadar kemiskinan dari 70% ke kurang dari 5%. Dan banyak lagi. Itu tidak saya nafikan. Tapi kita boleh lihat siapa-siapa yang membaca internet dan sebagainya tahu apa kritikan-kritikan juga terhadap beliau. Ini saya nak sebut persepsi. Sebab inilah media baru, media sosial. Saya sendiri aktif dalamnya, Facebook. Kita sedang berlawan dengan persepsi. Puan Sri menjalankan semua tugas-tugasannya bersama pemimpin lain berlandaskan realiti, berlandaskan fakta, berlandaskan apa yang terbaik untuk rakyat. Yang mengentam beliau adalah ala baru, cara baru yang diambil daripada barat, iaitu menggunakan persepsi. Persepsi kadang-kadangnya bercampur aduk dengan kepalsuan. Ada faktanya setengah-setengah, ada untruth dan half truth dan sebagainya. Bagaimana kita boleh menghentam seseorang in the shadows, di dalam kita tak boleh melawan kita punya layak kata kita tu, in the shadows, dalam gelap. Kita tak tahu. Orang yang membuat persepsi ni menggunakan pelbagai nama di dalam blog, di dalam Facebook, di dalam Twitter, dan mengentam sesuka-suka hati. Macam Sarawak Report
Mereka sendiri tak ada integriti. Mereka ambil satu cerita, tambah tokoh tambah. Global Witness tu macam mana, Datuk? Global Witness pun, kalau kita lihat, kalau kita teliti betul-betul, sebenarnya ia tidak sejahat apa adakah Datuk menafikan keseluruhannya apa dalam Global Witness? Saya menafikan caranya di bawah. Di bawah. Ya. Kita akan perpanjangkan lagi Suhaimi selepas kita berjeda nanti. Kita dah menyebut nama-nama media yang telah pun dinyatakan oleh Datuk tadi. Suara Sarawak sendiri menyatakan, ya, Ketua Menteri Sarawak yang baru ini seorang yang arrogant, laziness and difficult to work with. Kita akan komen juga, bukan saja kita melihat kepimpinan yang terdahulu, tapi yang akan datang. Kita perlukan komen ini semuanya sebentar lagi. Jangan ke mana-mana. Secara langsung dari tebingan Sungai Kuching, kita bercakap tentang legasi kepimpinan Sarawak menyahut perubahan yang begitu positif dalam konteks perolehan kepimpinan di peringkat negeri. Namun, walaupun ini negeri, ia punya dinamika yang mempengaruhi kesan terhadap politik Malaysia seluruhnya. Suhaimi tadi mengangkat satu komen yang ada di internet, Suhaimi, ya. Kalau boleh kita... saya terus kongsikan di sini dan saya perlukan jawapan kepada kedua ahli panel kita. Bila mana, di sini kalau kita perhatikan, federal leaders see another side of Adnan background: arrogance, laziness, and difficult to work with. Simple. Satu lagi persepsi, Datuk? Ini adalah sumber daripada Suara Sarawak. Yang saya petik, Suara Sarawak. Suara Sarawak. Suara Sarawak itu siapa? Suara Sarawak. Tapi inilah yang dipaparkan di saya rasa itu laman media. Itu tak adil kerana saya sendiri tahu, ya, dan banyak orang tahu dengan dekat, ya. Yang Mak Berhormat Ketua Menteri kita yang baru ini adalah seorang pemimpin yang begitu matang. Sebenarnya beliau telah mengorbankan banyak masa usia dia, ya, demi rakyat di Sarawak dan juga rakyat Malaysia. Beliau mempunyai pengalaman begitu luas daripada akar umbi hingga ke atas, ya. Beliau membuat keputusan dengan tegas tapi berlembut, mengambil kira pemikiran dan input daripada akar umbi, daripada rakyat jelata. Saya lihat beliau akan menjadi ketua menteri yang akan menjadi begitu dinamik dan berkesan untuk membangunkan rakyat Sarawak. Itu saya rasa satu komen yang tidak adil, tidak berasas, tanpa memetik insiden-insiden tertentu. Bagi beliau, saya rasa yang membuat komen itu, saya rasa itu fitnah. Orang boleh mengatakan apa saja di internet, Datuk, ya. Dr. Jeneri, apakah beralih corak sokongan masyarakat Cina dengan perubahan kepimpinan Ketua Menteri? Itu kemungkinan ada, tetapi satu duri baru dicabut. Banyak lagi duri yang ada dalam tubuh itu ataupun dalam daging itu. Jadi maksudnya dengan keluar menteri dari situ naik sebagai TYT bukan bermakna sekaligus ayunan undi kaum Cina akan terus menyokong SUPP. Kerana banyak lagi faktor lain yang menyebabkan kaum Cina ini menolak Barisan Nasional. Saya baru cakap dengan banyak pemimpin SUPP sepanjang 2 minggu ini. Dan selain daripada kepimpinan, soal tanggapan, soal persepsi tadi, kadang-kadang persepsi itu lebih benar daripada realiti disebabkan oleh media dan sebagainya. Dan harus ditangani. Saya fikir kaum Cina ini mau melihat takbir urus yang baik. Bagaimana negeri ini diurus. Memang sudah baik. Mereka nak yang lebih baik lagi. Dan mengikut pengamatan perbincangan saya, kadang-kadang setengah-setengah tafsiran ataupun tanggapan kaum Cina ini sebenarnya seolah-olah melihat dari perspektif mereka sahaja. Misal soal kemiskinan, soal dapat rumah di bandar, soal pendidikan, suka mendapat beasiswa. Walhal itu merentasi semua kaum. Semua masalah itu sebenarnya dialami oleh kaum-kaum lain di Sarawak, malah di Malaysia. Tapi mereka melihat dari perspektif etnik mereka. Jadi ini saya fikir dari segi tidak adil. Adakah itu bersih dari segi politik business as usual, Datuk? It should be business as usual. Kerana kepimpinan yang ada sekarang telah mewarisi legasi dan cara panduan yang diberi oleh Tuan Yang Utama kita, yang dulu Yang Amat Berhormat yang lepas, ya, dengan begitu baik. Saya nak contohkan
SPPT. Mana komen daripada profesor kita yang berbahagia. Saya lihat profesor kita adalah salah seorang daripada mangsa yang telah tertekan dengan begitu banyak cemohan, kritikan daripada bayang-bayangan manusia yang tak ada rupa, yang menggunakan nama pelbagai rupa. Bagi saya mereka adalah phantom atau hantu-hantu media sosial yang berkeliaran mencari kesempatan untuk memecah belahkan rakyat. Seperti yang saya katakan tadi, kepimpinan Barisan Nasional yang ada sekarang dan terdahulu akan berkesinambungan untuk merantasi apa jua cabaran, termasuk hantu-hantu atau phantom media sosial ini, kerana yang lebih penting ialah hak dan kepentingan rakyat jelata. Kita akan ukurkan pembaikan hidup mereka dari satu tahap ke satu tahap, dari satu tahun ke satu tahun. Kita lihat dari dulu hingga sekarang, pembasmian kemiskinan, taraf hidup, the well-being of the masses dalam negeri Sarawak ini telah banyak berubah. Yang amat berhormat Ketua Menteri kita sekarang ialah juga seorang pengurusi Yayasan Sarawak. Yang setahu saya, Yayasan Sarawak telah menolong semua berbagai kaum, berbagai keturunan yang memerlukan pembiayaan ke peringkat yang tinggi di bidang mencari ilmu. Ini bagi saya adalah satu kredit yang tinggi bagi yang amat berhormat Ketua Menteri kita sekarang, juga seorang pengurusi Yayasan Sarawak, dan banyak lagi cara beliau menolong. Ini adalah legasi juga daripada yang amat berhormat Ketua Menteri yang kepimpinan yang lalu. Kita ada komen di Facebook. Kita ada punya komen yang pertama ini, message secara inbox, secara eksklusif juga yang kami terima ni, daripada Enes Entap. Kami penduduk pedalaman Sarawak, walaupun 33 tahun Sarawak dikuasai oleh Tan Sri, tapi pembangunan luar bandar Sarawak masih lagi mundur. Pembangunan 33 tahun. Memang ada tempat masih mundur. Tempat Sarawak penuh cabaran seperti saya katakan tadi. Sungai melingkar-lingkar besar. Gunung ganang begitu banyak. Orang-orang yang bertumpuk-tumpuk. Kalau dia mari ke syarikat dengan usaha Pensri 33 tahun, Pensri dapat mengubahkan Amerika Syarikat 2 tahun saja. Kerana mereka sudah lay down infrastruktur mereka begitu baik. Di sini tidak. Kita we started from scratch. Kita datang, kita tengok masalah daripada scratch. Kan itu harus dihargai. Cara kita menangani masalah di Sarawak ni berlainan daripada di Semenanjung. Betul. Ya, betul. Saya akui bahawa Sarawak ini sebesar Semenanjung. Tolak Perlis. Begitu besar, cabaran begitu hebat, luar biasa. Kita merdeka 50 tahun, tapi ini realiti di luar bandar. Kita tak boleh menutup mata kita sengaja tidak mahu menerima realiti. Soal sekolah di kampung saya sendiri, di kampung Tilian di Muka, sekolah itu dah roboh 10 tahun. Penduduknya memohon setiap kali dijanjikan dalam pilihan raya. Sampai sekarang belum ada lagi. Jadi yang dikehendaki oleh rakyat adalah tolonglah kesihanilah rakyat ini dengan penduduk di situ yang terpaksa menghantar anaknya 5 km belanja besar, keselamatan dan sebagainya. Dan pada waktu yang sama ialah betul kita dah membangun. Wajar membangun selepas 33 tahun atau 50 tahun dengan kekayaan Sarawak. Yang hutan begitu banyak, sumber alam begitu banyak. Jadi kalau kita tak membangun 50 tahun, saya fikir ada suatu silap dengan pemimpin kita. Tapi kadar pembangunan kita yang telah kita buat begitu menakjubkan dalam masa 33 tahun ini. Kalau kita bandingkan 33 tahun yang lepas, lampau dan sekarang, yang terlalu banyak nak dikirakan. Justru dengan kepimpinan perubahan ini, apa kesannya nanti kepada PRK Balingyan? Balingyan satu kerusi yang boleh katakan saya boleh jamin di sini 1000%. Ini kerusi ini bukan kejutan hujum ya. Bukan hujum, garanti Barisan Nasional akan menang. Ketua Menteri telah berada di tiga penggal dan memperlihatkan pencapaian yang baik. Dan jika calon yang baru ini saya fikir akan mungkin memperlihatkan prestasi lebih baik. Walaupun terdapat isu yang perlu ditangani itu, tetapi isunya tidak besar. PBB mendapat 100% keputusan positif bagi semua kemenangan.
bila apa namanya PRU 13 dan juga PRN ke 10 kita dulu. Itu menunjukkan rakyat ya Bumi Putra khususnya menerima kepimpinan yang amat berhormat yang lepas itu. 100%. Bagi saya kepimpinan dan juga apa nama sumbangan yang amat berhormat Ketua Menteri itu dicerminkan oleh undi kepercayaan yang beliau terima hingga ke sekarang. Kini hingga kedewasaan ini yang telah diwarisikan oleh kepimpinan sekarang. Doktor, sekarang kita unjurkan dengan peralihan kuasa ini. Ketua Menterinya sudah berubah. Kita katakan ada elemen petunjuk bahawa bisnes dari segi politik as usual masih diteruskan ya. Bisnes dalam konteks politik, bisnes is still as usual kerana nilai-nilai legacy yang ada. Lalu apakah yang mungkin dijangkakan berubah di bawah kepimpinan Ketua Menteri yang baru ini? Apa yang boleh kita jangka? Ya, Pehin Sri meninggalkan satu kasut yang begitu besar. Dan amat saya pernah dengar doktor menyebut ini di dalam untuk mengisi kasut besar itu bukan suatu yang mudah. Tetapi saya yakin Ketua Menteri yang baru dengan latihan yang telah di asuhan latihan yang telah diberi oleh Pehin Sri itu, saya percaya mereka ini berupaya untuk melonjak ke hadapan. Apatah lagi kepimpinan dalam PBB ini khususnya dalam Barisan Nasional ini satu pasukan yang padu. Kita lihat apa yang berlaku. Jadi dua orang calon itu dengan apabila sudah diumumkan nama Tan Sri Adnan sebagai bakal Ketua Menteri, dua orang calon itu Datuk Amar Orang Tengah dan juga Datuk Amar Abang Johari mendukung Dakwah. Ini satu petanda yang baik untuk masa depan Sarawak saya fikir, dan harus menjadi contoh pada parti politik yang lain untuk kerana ini menjamin kestabilan sosiopolitik berbanding dan apa yang disebut di Sabah sampai 14 14 orang Ketua Menteri menunjukkan secara tidak langsung ketidakstabilan dari segi politik berbanding dengan di Sarawak ini. Pada komen yang ini Profesor bagi, saya rasa saya patut bagi salut yang begitu baik kerana beliau. Jadi bayangan tadi sudah hilang tu. Beliau tadi, sendiri telah menimpa dan menghapuskan persepsi yang beliau sendiri. Ini bukan soal persepsi. Buatkan ini bukan persepsi. Ini soal realiti. Tetapi beliau cuma tengah-tengahnya. Realiti. Soal bagaimana kekayaan diagihkan dan sebagainya, soal tanah, soal hutan di Sarawak, ini bukan soal persepsi, soal realiti. Dan sudah dijelaskan dalam dua abah-abah di Sarawak, Sarawak Tribune dan People's Mirror. Apabila berlaku dan Ming Court 1947, siapa yang mendapat apa dan banyak mana. Kita berikan ruang. Ya, Datuk dan Doktor, kita berikan ruang kepada. Kita nak beri ruang. Tapi ini bukan daripada anak jati Sarawak. Ya, kita ke Sabah untuk menanyakan soalan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Abdullah bin Yunus, berasal dari Sabah. Okey, Prof, persoalan saya, jika kita lihat pada perkembangan media-media elektronik pembangkang, mereka menyatakan dengan bukti-bukti yang kukuh bahawa negeri Sarawak merupakan negeri ketiga termiskin di Malaysia. Dan jika ini dakwaan yang benar, apakah langkah-langkah yang bakal dilakukan oleh Ketua Menteri Sarawak yang baru untuk memajukan atau melonjakkan ekonomi Sarawak seiring dengan perkembangan ekonomi negara kita pada hari ini? Okey, ada kaitan juga dengan apa yang dinyatakan oleh rakan kita daripada Facebook tadi. Datuk. Soalannya ialah negeri Sarawak ini di internet melaporkan bahawa negeri ketiga termiskin di Malaysia. Saya rasa itu tidak tepat. Jadi bagaimana kalau kerajaan negeri sekarang untuk menangani banyak laporan yang tidak tepat? Di mana laporan tepatnya, Datuk? Ini statistik rasmi, bukan soal lihatlah. Lihatlah statistik rasmi ini bukan persepsi ya. Saya melekat dalam kepala saya ini statistik ini adalah statistik rasmi. Mungkin kalau itu yang betul. Ya. Kenapa mungkin, Datuk? Sedangkan rakyat satu wakil. Sekiranya saya tak tahu tu. Saya masih mempertikaikannya. Tetapi rasa saya kalau masih itu pun terjadi, tidak menghairankan juga kerana proses ini ongoing. Apa nama dalam bahasa Inggeris lah dengan izin, it's a moving target. Kemiskinan ni berlaku di mana-mana. Saya ambil contoh di London ataupun di London ada rakyat yang miskin, tak ada apa nama hawa panas masa musim winter, musim sejuk, musim salji, hingga boleh mati. Di Amerika tak ada housing, tak ada perumahan, mereka tidur di bawah terowok kolong. Ada yang mati. Itu miskin di tengah-tengah bandar. Berapa ratus itu miskin di Amerika? Saya tak ada sukatannya. Tapi saya rasa macam ini. Tak heran di Sarawak manusia, rakyat Sarawak hidup bertumpuk-tumpuk, terpencil-pencil, jauh daripada arus pembangunan.
Misalnya orang Penan, misalnya ada yang hidup begitu jauh, ada yang berbatu-batu daripada pusat bandar yang kecil. Ya, mereka nak perlu apa ubat pun, ya, mereka perlu pergi ke satu klinik, makan masa 2-3 hari perjalanan. Siapa nak kita persalahkan? Tetapi kerajaan sentiasa berusaha as an ongoing business dengan izin, ya, untuk membawa dia rakyat-rakyat itu yang terpencil itu dirangkumkan kepada pembangunan mainstream. Ya. Politik pembangunan masih modelnya untuk Sarawak, Doktor. Ya, dan Pehin Sri telah memperkenalkan dua konsep konsep utama. Satu, politik pembangunan. Dan acuan politik yang demikian telah sebenarnya menjadi formula terbaik untuk memenangkan hati rakyat termasuk di luar bandar. Yang satu lagi realiti baru. Itu satu pengiktirafan daripada Profesor. Harus diiktiraf mana yang diiktiraf, harus dikritik mana yang harus dikritik. Okey. Ini prinsipnya. Okay. Ini kita harus bercakap berdasarkan fakta, bukan soal persepsi ataupun premis. Saya tidak bercakap berdasarkan persepsi. Yang keduanya apa, Doktor? Yang kedua adalah politik pembangunan. Yang kedua, realiti baru. Okay. Yang beliau gagaskan dengan CAM, change, opportunity, mobility, equality. Maksudnya dengan segala rancangan pembangunan itu berlaku perubahan. Kemudian berlaku wujud pelbagai peluang termasuk peluang pekerjaan, dan apabila ini akan berlaku mobility dari luar bandar ke bandar dan sebagainya, dan dari semua itu kesemerataan kehidupan akan dapat dicapai. Okay. Itu sebenarnya falsafah pembangunan beliau. Dan model itu yang harus diteruskan. Harus diteruskan kerana saya kata tadi, kalau perlu masa yang lebih, ya, ia harus diteruskan kerana banyak rakyat Sarawak masih hidup terpencil di merata tempat di negeri Sarawak. Tapi secara keseluruhannya, atas paras average dengan izinnya, kita di dalam Barisan Nasional bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat sebelum ini dan juga yang sekarang ini, kita dah mencapai begitu baik, by leaps and bounds, kata orang putih. Begitu banyak pembangunan, dan tidak dapat ditidakkan, tidak boleh ditidakkan. Politik pembangunan adalah jawapan kepada kehendak rakyat dari mana-mana pun pelosok negeri Sarawak ni. Ya, Suhaimi, politik pembangunan, ada lagi sokongan yang diberikan kepada Dr. Jenery, Datuk. Ya, menyatakan bahawa saya sebagai rakyat Sarawak ingin mengatakan bahawa apa yang dinyatakan oleh Dr. Jenery memang benar-benar berlaku. Jadi ini satu cabaran untuk kerajaan pemerintah khususnya Barisan Nasional. Ya. Jadi kita boleh ambil berat. Isolated cases tu berlaku di mana-mana pun, ya. Tetapi ia bukan mencerminkan secara keseluruhannya apa yang berlaku di Sarawak. Bukan cerminan, tapi suara itu telah mula membangkit. Memang di mana-mana pun. Di Amerika, Obama menerima kritikan bermacam-macam. Suara-suara sumbang begitu bangkit tiap-tiap hari. Sebagai pemimpin, kita tak boleh kecut, cuak. Menerima kritikan. Ya, tapi adakah dari segi kesihatan Tan Sri Adenan Satem sendiri berada dalam keadaan yang betul-betul fit untuk menerima kritikan-kritikan? Ya, soalan itu akan kita perdalamkan, Suami, selepas kita berehat seketika. Saya cuba meredakan suasana. Cuma kau lah ni. Apa hal dia tak faham-faham? Aku dah bagi tahu dia. Baik, kembali dalam rancangan Lanskap Pastinya dari Tebingan Sarawak. Dewan Undangan Negeri menjadi saksi pada Lanskap pada malam ini. Dan soalan yang seterusnya juga dari Kuala Lumpur, kabarnya. Nama? Nama saya Muhammad Sofi bin Muarif. Soalan? Soalan saya, sebelum saya pergi ke soalan, saya ingin membantah pelbagai perkataan yang telah dinyatakan oleh Datuk Idris Buang yang mengatakan bahawa yang pertamanya politik pembangunan sebenarnya tidak menjamin kepada kelancaran sosial, ekonomi dan politik negara Sarawak secara keseluruhannya. Dan keduanya saya sokong dengan kenyataan daripada Dr. Jenery Amir yang mengatakan bahawa kita kritik apa yang perlu dikritik, kita sokong dengan apa yang perlu disokong. Berbalik kepada soalan saya yang seterusnya berkaitan dengan kerasionalan
Perdana Menteri mengadakan penyerahan kuasa buat masa sekarang ini sebelum tibanya pilihan raya DUN Sarawak. Kerasionalannya adakah disebabkan oleh faktor keburukan, iaitu faktor keburukannya pertama adalah disebabkan oleh sekarang ini media-media sosial dan pihak telah mendedahkan salah laku Taib Mahmud, Perdana Menteri Taib Mahmud berkaitan dengan rasuah dan juga penyelewengan dengan duit rakyat Sarawak. Adakah ini yang menyebabkan Perdana Menteri membuat segera penyerahan tampuk pimpinan kepada Tan Sri Adnan Satem? Adakah Tan Sri takut untuk kehilangan kerusi di Sarawak ini berbanding dengan pilihan raya 13? Sudah terlihat bahawa kerusi telah dimenangi oleh Pakatan Rakyat sedikit demi sedikit. Dan kebaikannya adakah dengan pelantikan Tan Sri Adnan Satem ini adalah satu cerminan baru kepada politik Sarawak untuk menarik kembali kerusi yang telah hilang daripada Parti Pakatan Rakyat? Mohon penjelasan daripada Datuk Idris Buang. Bila orang muda bersuara, Datuk, ini dia kita dengar. Terima kasih saudara yang bertanya. Sebenarnya saya kesian melihat anda, kerana anda juga adalah mangsa persepsi fitnah. Bagi saya, sekiralah orang mengatakan, saya seorang peguam ya, dan saya selalu membela kes orang dituduh membunuh, merogol, merompak, berrasuah dan sebagainya. Tapi kerana keadilan, kita mahu fakta, bukan persepsi, bukti, bukan sangkaan, bukan fitnah. Jikalau ada rasuah, di mana rasuahnya? Satu, jikalah duit rakyat ada diambil oleh siapa saja, mana buktinya? Tak payah bukti berbilion-bilion, RM1 saja. Daripada siapa duit diambil? Bagi bukti, tampil ke hadapan, siapa duitnya? Ya. Dia akan buktikan RM1 saja duit rakyat Sarawak ni diambil oleh Perdana Menteri Taib. Ada tak? Bagi bukti 1 inci tanah rakyat Sarawak diambil oleh Perdana Menteri Taib. Tidak ada. Lihat, kalau boleh tampil ke hadapan, tunjuk bukti. Ada 2 orang adun Pakatan Rakyat, ya, menuduh Perdana Menteri rasuah. Mereka kemudiannya memohon maaf kepada Perdana Menteri. Dr. Jenny, bila kena saman oleh Perdana Menteri, saman malu oleh Perdana Menteri, mereka berjanji tidak akan mengulanginya. Menuduh begitu saja. Setakat ini, pasal rasuah mengenai Perdana Menteri ataupun salah laku adalah persepsi buta. Kalau tidak, kami di dalam Barisan Nasional yang cukup berpengalaman, cukup berpendidikan, yang barisan kepimpinan Barisan Nasional di seluruh Sarawak ini cukup ada integriti masing-masing, akan meninggal Perdana Menteri kalau dia betul-betul rasuah. Ini dari dalam. Persepsi yang dari bayang-bayangan menggunakan phantom atau hantu-hantu media sosial itu akan mengguburi pemikiran kamu, anda, seperti yang bertanya tadi. Saya kesian tengok kamu. Itulah jadinya rakyat yang mempunyai persepsi ini akan membuat judgement atau pemilihan yang salah. Ya. Nabi Yusuf pernah kena fitnah kan? Ada lagi yang kena fitnah. Kalau saya lah dituduh, isteri saya dituduh main kayu tiga kepada saya, adakah saya akan terima saja fitnah tu? Saya akan selidik, saya akan tanya, di mana awak pergi, siapa dengan awak, pukul berapa, jam berapa, tarikhnya, baju awak pakai, baju dia pakai, kereta awak pakai, semua tu. Ini bukti kita ada kebijaksanaan masing-masing, kita ada otak, kita ada diberi Allah ilmu, ya, di dada dan sebagainya. Kita mesti menggunakan ini untuk membuat pertimbangan yang baik. Jangan kita dengan emosi, dengan persepsi terus melemparkan benci kerana ada orang kempen, hate campaign terhadap pemimpin. Itu cara mudah untuk menggugurkan kerajaan. Kepimpinan mana-mana pun. Bercakap soal kempen ini, ada juga persepsi yang mengatakan apabila Ketua Menteri beralih menjadi TYT, maka nantinya Ketua Menteri yang baru ini dibayangi oleh pengaruh TYT, Dr. Jendery. Saya nak menjawab ini dulu. Apabila saya melontar ke kenyataan, saya fikir saya tahu apa itu fitnah, apa tuduhan melulu. Saya bercakap berdasarkan dalil dan fakta, bertunjang fakta yang kuat. Saya nak bertanya balik kepada Datuk Idris. Apa yang berlaku 1987 sebelum Ming Court? Saya didedahkan dalam 2 akhbar
Tun Rahman mendedahkan apa yang diberi, yang dimiliki oleh Pehen Sri, dan Pehen Sri mendedahkan apa yang dimiliki oleh Tun Rahman dari segi kawasan balak dan sebagainya. Ini didedahkan. Ini bukan tu. Bagaimana Datuk saya tidak dapat mempertahankan ini? Saya melihat itu, siapa yang mendedah kepada siapa, saya tak ada. Dilaporkan dalam khabar dan malah dibukukan dalam The Plot That Failed. Terdapat dalam perpustakaan negara. Perpustakaan di negeri Sarawak juga. Dan ini bagi saya suatu yang semacam satu gajah besar yang cuba kita nafikan. Ya. Namun itu yang saya mulakan tadi, saya kata moodnya kini adalah kita meraihkan suatu peralihan. Dan kita harus melihat bahawa ini era baru Sarawak di bawah kepimpinan yang selama hari ini pelbagai persepsi, kalaupun ada disebut bayangan-bayangan lah. Kalau itu bayangan-bayangan, tapi kita raihkan peralihan ini dengan melihat apa yang perlu dilakukan Sarawak kini hari ini. Buku ataupun tak dibukukan, itu masih persepsi. Saya rasa itu salah. Apa jua yang telah dibaca oleh Prof, itu saya salah. Biar saya betulkan. Ini senarai syarikat balak itu dikeluarkan sendiri oleh Tun Rahman dan Pehen Sri Taib. Kepunyaan siapa? Ya, ada nama di situ. Sila baca. Adakah itu Taib yang punya? Adakah itu Tun Rahman yang punya? Saya ulangi sekali lagi. Saya kira moodnya kini adalah untuk kita meraihkan perubahan. Dan kita harus ada perkaranya yang menjadi baggage. Tidak semua perkara boleh kita bereskan dalam masa 1 jam ini. Tapi apabila kita melihat komen-komen di luar, itu harus kita luruskan tadi yang saya tanyakan pada doktor. Apabila bekas Ketua Menteri menjadi TYT, ada persepsi yang kalaupun bayangan-bayanganlah, kalau ikut bahasa Datuk, bahawa nanti kuasa Ketua Menteri itu akan dibayangi oleh pengaruh TYT. Sejauh mana? Ini dibincang di luar. Kita jangan lari daripada persoalan ini. Yang dibincangkan di luar ialah mungkinkah bayangan Pehen Sri itu akan melindungi Ketua Menteri baru yang dipersepsi, yang dilihat, dianggap sebagai proksi beliau. Itu tak ada. Sebab yang amat berhormat Ketua Menteri yang ada kita sekarang ni, Tan Sri Adenan, adalah seorang pemimpin yang matang, yang mempunyai pemikiran dan pendirian dia sendiri. Dia adalah seorang pemimpin in his own right, dengan izin. Ya, beliau mempunyai visi dan misi yang tertentu. Ya, dalam pada itu dia mempunyai team player. Dalam satu persoalan begitu mantap, ya, dalam bahasa nasional dan juga dalam PBB. Beliau tak perlu merubahkan semua itu, tapi beliau hanya harus mengendalikan, ya, sebagai perahu atau bahtera itu sebagai nahoda dengan baik, dengan betul, sebagai nahoda in his own right. Dia tak perlu pun bayangan daripada mana-mana, daripada luar, daripada atas, daripada kiri atau kanan. Saya rasa dia akan berilah masa untuk dia untuk dinilai. Berilah masa untuk dia menterjemahkan apa kekuatan yang ada pada diri dia untuk rakyat Sarawak. Ya, Doktor. Tan Sri Adnan seorang pemimpin yang dianggap bijaksana, luas pembacaan, berpengalaman luas, federal di negeri, mempunyai semangat berpasukan yang baik. Dan seperti saya cakap awal tadi, beliau berupaya dengan semangat berpasukan yang baik. Beliau berupaya untuk terus meneruskan legasi itu. Tetapi saya nak tekankan di sini adalah kalau dasar itu bagus, teruskan. Kalau dasar itu merugikan rakyat, ubah dan gugurkan. Bercakap soal dasar, Suhaimi, kita nak perubahan. Ada yang diwariskan oleh Pehen Sri kepada Tan Sri Adenan Satem yang perlu diselesaikan. Dan saya membawa kepada apa yang dinyatakan oleh Hilbert Montel ini, empangan baram antara projek mega kerajaan negeri yang bakal menjadi cabaran pertama kepada Ketua Menteri Sarawak yang baru, yang perlu ditangani dengan bijaksana kerana penentangan terhadap projek tersebut oleh penduduk tempatan. Ya, Datuk. NGO daripada luar tidak mahu kita membangunkan baram ataupun murum ataupun bakut ataupun balik kerana mereka mempunyai kepentingan sendiri. Kebetulan mereka bekerjasama dengan pembangkang. Minta maaf kerana kalau boleh kepimpinan ini dihapuskan dengan cara emosi dan hate campaign yang saya katakan sebelum ini. Kita lihat di negara-negara barat, Australia mempunyai 100 lebih empangan. Saya tanya dengan wartawan yang bertanya kepada saya dalam satu sesi, bolehkah Australia hapuskan semua empangan mereka dan hidup rakyatnya begitu saja sekarang? Tutupkanlah. Kalau kamu betul-betul nak lestarikan Australia, tutupkanlah. Boleh tak? Dia cakap tak boleh. You have a good point. You have a good point. Kita perlukan baram, kita perlukan murum kerana
kita dianugerahkan oleh Allah hujan yang percuma, begitu baik di negeri Sarawak. Inilah kekuatan kita di Sarawak. Kalau kita mau negeri Sarawak ni maju, supaya pelabur asing datang ke sini, mereka mau satu jaminan bekalan elektrik tak putus-putus. Ya, dengan sendirinya kalau ada sumber elektrik yang baik, yang murah, kita tidak akan bergantung kepada gas ataupun pada petrol dan sebagainya yang begitu mahal. Di sini kita ada satu stesen, Biawak Station. Kalau Biawak itu dijalankan menggunakan diesel, kita akan kehabisan kira-kira 2 juta satu hari. Untuk satu stesen kecil saja di sini. Jadi, Perince Seri Taib mempunyai visi yang begitu jauh. Dengan adanya ampangan-ampangan ini, kita menjadi kaya dengan elektrik. Kita boleh membawa pelabur-pelabur asing datang ke sini. Dengan sendirinya paradigma pembangunan akan melonjak begitu baik. Dan anak-anak yang di UNIMAS sekarang, di UiTM yang perlu pekerjaan, engineer, surveyor dan sebagainya, akan disambut oleh peluang-peluang pekerjaan begitu baik nanti. Kita perlu tahun 2030 kira-kira 1.5 juta pekerjaan. Dari mana kita nak dapat pekerjaan? Kalau tidak ada stimulasi ekonomi, stimulasi pembangunan, siapa nak datang melabur ke sini? Kalau elektrik kita tak mencukupi, tiap-tiap hari kita blackout. Hari-hari air kena catu. Hari-hari. Air kena catu. Dengan ampangan, air pun mudah, elektrik pun mudah, pekerjaan pun mudah. 20-30 kita akan menjangkaui lebih kurang 4 juta manusia di sini. Kita sekarang ada about 2.8 million. 2.8 million. Dengan pertumbuhan populasi begitu, kita perlu lonjakan pembangunan, lonjakan ekonomi yang baik untuk mencetus, untuk menyambutkan kehendak anak-anak muda ini. Inilah pembelaan Perince Seri, legasi yang paling besar, skor untuk menyambut kehendak anak-anak Sarawak dan juga daripada Semenanjung. You're welcome. Nanti kita akan banyak pekerjaan. Ya. Banyak sumber. Apa pun saya tertarik dengan kepimpinan. Bila bercakap soal kepimpinan, dan ini yang saya petik daripada Tenas Effendi yang seringkali memberikan ungkapan-ungkapan kepada pemimpin Melayu. Datuk, Doktor, ya. Tuah ayam pada sisiknya, tuah manusia pada baiknya, tuah kain pada tenunnya, tuah kayu pada elok buahnya, tuah Melayu elok pada maruahnya. Yang perlu diingat, elok kain, elok raginya, elok pemimpin, elok negerinya, elok corak sedap dipakai, elok pemimpin, elok ahlaknya, elok ahlak memimpin sesuai. Dan kita harapkan itulah kepimpinan yang akan diterajui oleh Tan Sri Adnan Satem untuk legasi yang seterusnya dan mampu menutup segala apa yang telah diluahkan oleh pihak-pihak yang tidak menyukai beliau, yang tidak menyukai Tan Sri, yang mungkin mempunyai hasrat untuk menjatuhkan beliau. Kerana kita nampak, ya Datuk, kerana di laman media inilah antara serangan-serangan yang perlu ditangani oleh pihak kepimpinan. Seperti saya kata, media itu penuh dengan hantu-hantu. Dan mereka mempunyai niat jahat. Ada yang begitu jahat sekali hingga boleh dikatakan ingin menghancurkan negara kita. Okey. Adakah kita boleh komen? Boleh sedikit. Setengah-setengah hantu itu adalah bikinan ahli politik sendiri yang tidak bersih ataupun tidak kelihatan bersih, yang salah guna kuasa, mungkin persepsi dan sebagainya. Ini ada bukti-bukti yang konkret yang cuba dinafikan oleh siapa. Kalau tidak, saya tidak percaya semua komen adalah Facebook itu semuanya bohong belaka. Half truth. Kita raikan kepelbagaian pandangan Tetapi yang dengan ingin semangat saya lihat menyambut kepimpinan baru. Terima kasih saya ucapkan kepada Datuk dan Doktor Suhaimi, dan sekaligus kita mengucapkan tahniah kepada kepimpinan Ketua Menteri dan juga Tuan yang terutama baru bagi negeri Sarawak. Mudah-mudahan ini merupakan satu lembaran yang semakin menyegarkan pembangunan dalam konteks negeri Sarawak ini. Terima kasih lagi kerana perhatian yang tuan-tuan berikan. Assalamualaikum, salam muhibah, salam satu Malaysia. Salam. Sorry, jumpa lagi. Hi boys sikit.